Kenapa dia serik Iran lah ni? Tidak serik Iran hok dulu. Sedangkan Iran dulu dengan Iran lah ni, Syiah belakang. Bukan Syiah lah ni. Dulu pun Syiah juga. Iran ni sejak daripada dulu sapalah lah ni, Syiah semua. Memang Syiah dia. Tetapi kenapa Amerika dia serik Iran lah ni? Hak ni kita kena faham sejarah. Kita kena faham mula. Iran sebelum berlakunya revolusi Islam Iran 1978 dan juga 1979, Iran ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Shah Iran, ataupun nama dia Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ni sebelum tahun 1979, kawan ni hok jadi ketua negara dia. Lagu mana Shah Iran ni? Lagu mana polisi dia? Lagu mana dasar dia? Pro Amerika. Dia ni pro Amerika. Bila pro Amerika Syarikat, maknanya dia akan serai Palestin. Dah lah pro Amerika. Yang kedua, perang pula dengan Palestin. Yang ketiga, sekular. Dia mengamalkan dasar sekular yang sangat teruk. Bersama-sama dengan Kamal Atatürk di Turki dulu. Ya sekali popok dia ni. Tu zaman dulu tu. Bukan setakat tu saja. Dia telah membunuh beberapa orang ulama hak lawan sekular yang dibawa oleh dia pada masa tu. Jadi sebelum tahun 1978, Iran ni menjadi pro kepada Amerika Syarikat. Kawan karib, kawan baik, best friend dengan Amerika. Sebab pemimpin dia pada masa tu otak sama dengan Barat. Masa tu Iran tidak diserai oleh Amerika. Syiah dah masa tu. Bukan Syiah sehari dua ni dah. Masa tu Syiah dah. Tapi bapa Amerika tak serai? Sebab masa tu Shah Iran duduk sekali dengan Amerika, pro Amerika. Duduk sekali dengan Amerika, lawan Palestin. Tiba-tiba berlakunya revolusi Islam Iran pada tahun